Bella, ada nak tanya sikit lah. Apa dia? Apa tu, saya ada tersilap key in lah. Jangan marah tersilap key in. Okey. Supplier. Jadi supplier tu, invoice tu supplier A. Saya pergi letak supplier B. Sekarang saya malas lah nak salin banyak-banyak kali, nak kena delete, nak kena itu kan. Ada cara mudah tak? Okey, untuk supplier bila nak share something. Okay. Dalam iWorkshop ni dia banyak kemudahan untuk kita nak buat dengan cara yang paling cepat dan padat. Itu macam mana kalau macam kes Afiq ni, kita pergi dekat bahagian, dia dah buka iWorkshop ni, pergi kat bahagian tepi, pergi bahagian rekod belian kos jualan. Rekod belian kos jualan. Yes. Okay, saya akan pilih salah satu lah nama supplier saya. Nak tunjuk kat Afiq. Dan pergi dekat situ, pergi dekat senarai keseluruhan. Katakanlah yang ni Bella salah isi. Bella sepatutnya nak kena isi kat supplier lain, tapi Bella masuk kat sini. Tapi Bella malas nak buat kerja 2-3 kali. So, kita pergi je dekat bahagian ubah pembekal bil belian. Oh ni yang hijau ni? Yes. Lepas tu bila Afiq dah buka benda ni, dia akan keluar kat sini. Apa tu? Nama pembekal mana yang Afiq nak transfer tu. Okey. So bila Afiq dah transfer, Afiq scroll je nama dekat sini. Tik je. Ada salah nama satu. tu? Ada nama tu? Ada. Tik je kat sini. Dah tik, tekan simpan, and then automatically dia akan terus transfer. Bella nak tunjuk macam mana cara nak transfer. Pandang betul-betul Okey, ni RM30 ni. Yang RM30 ni Bella nak transfer pergi dekat B. So Bella pilihlah salah satu mana nama yang Bella nak pergi. Yang ni Bella tekan simpan. Okey. Tengok dekat sini ada tak RM30? Tak ada kan? Tak ada. Okey. So tak ada. So kita pergi dekat bil nama supplier yang kita buat transfer tadi. Ni tadi Bella nama Bella transfer tadi. Bayar autopart. Yes. Okey. Ada tak RM30? Ada. So cara yang paling mudah untuk Afiq nak buat untuk transfer mana dokumen yang Afiq salah buat tu, Afiq buat je macam Bella ajar. Okey. So tak payahlah delete, tak payahlah isi semula kan? Ya, kita tu sangat lambat. Yang ni paling cepat. So iWorkshop ni memang sangat membantu kepada admin kerana untuk nak buat hasil kerja dia lebih cepat. Terbaik.